Korang pernah tak terfikir sebenarnya ada banyak cerita rahsia dan konspirasi yang tersembunyi kat Asia Tenggara ni? Bukan cerita biasa-biasa, tapi yang betul-betul buat ramai orang teruja dan terkial-kial nak tahu. Dari tempat-tempat misteri hinggalah kepada simbol pelik yang ramai tak perasan, semua ini ada cerita yang menarik di sebaliknya. Walaupun kelihatan dongeng, kisah-kisah ni ada dakwaan yang berasas. Boleh jadi ianya bukan sekadar teori, tapi suatu realiti yang ramai lagi tak tahu. Oleh yang demikian, dalam video kali ini, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita kenal pasti 5 konspirasi sisi gelap Asia Tenggara. Yang kelima, harta karun Kesultanan Melayu Melaka. Sebuah pulau kecil yang terletak di negeri Melaka, Pulau Nangka menyimpan 1001 kisah aneh dan misteri. Sejak sekian lamanya menjadi tumpuan bagi penggiat aktiviti paranormal. Ada yang mendakwa pulau tersebut menyimpan harta karun yang sangat banyak. Berdasarkan laporan IKSEP, pulau ini menjadi lokasi utama penyembunyian harta kerajaan Melaka sewaktu mana diserang Portugis pada 1511 yang lalu. Ramai yang beranggapan peti-peti emas, perhiasan diraja, takhta sultan dan pelbagai lagi khazanah masih tersimpan utuh di pulau tersebut. Untuk pengetahuan korang, 2 syarikat telah diberi permit bagi kajian serta proses galian di pulau tersebut di bawah pemantauan ketat oleh Perzim. Sekiranya terbukti ada penemuan ini, mungkin Perzim akan memikirkan akan benarkan pelawat untuk datang dan melihat segala jumpaan yang akan diadakan. Namun, hasil galian secara rasmi masih belum diumumkan kepada masyarakat. Sebaliknya, laporan tersedia menyatakan wujudnya artifak seperti shilling lama dan medal, sekaligus menafikan kewujudan harta karun. Boleh jadi, proses galian masih dijalankan dan artifak-artifak maupun harta karun mungkin sememangnya ada. Menggunakan beberapa kaedah kajian, sama ada kajian yang secara saintifik dan juga metafisik. Dua-dua kita gunakan untuk melihat harta karun ini. Harta itu dalam bentuk jongkong seperti mana yang Datuk katakan, dan juga ada beberapa harta peninggalan sultan dalam bentuk mahkota dan sebagainya lah. Itu yang jap. Jangan lupa untuk likes dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, terowong rahsia Singapura. Jauh di selatan tanah air, bersebelahan dengan negeri Johor, negara jiran Singapura selain memiliki kecanggihan infrastruktur, mereka turut menyimpan pelbagai kisah yang jarang diberitakan kepada umum. Menurut dakwaan, Agensi Sains dan Teknologi Pertahanan Singapura ada mengendalikan beberapa projek rahsia dan eksperimen senjata yang berteknologi tinggi, termasuklah ujian bahan eksotik dan pembuatan senjata futuristik. Antara yang mendapat tumpuan media adalah terowong Marsiling di Bukit Kecil yang merupakan tinggalan tentera British selepas era Perang Dunia yang Kedua, dan beberapa lagi kawasan lainnya yang masih tersimpan rapi sehingga kini. Selain tidak dilupuskan, terowong bawah tanah seolah-olah menjadi blueprint kepada suatu mega projek lain bagi negara tersebut. Mungkin negara kecil ni sebenarnya berpandangan jauh ke hadapan, di mana mereka dalam penyediaan pembangunan infrastruktur dan teknologi masa hadapan di sebalik limitasi terhadap tanah yang terhad. Kita mungkin dapat melihat kota raya moden jauh di dalam tanah dalam masa beberapa tahun lagi. Yang ketiga, teori pembinaan terusan Siam. Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, kita sering dihidangkan dengan warkah berita mengenai pembinaan terusan segenting Kra, yang mana projek mega kerajaan Thailand bagi menghubungkan Laut Andaman di sebelah barat dengan Teluk Siam di sebelah timur.
Terusan ni sekiranya menjadi realiti, akan menjadi saluran alternatif kepada Selat Melaka seterusnya, bakal mewujudkan persaingan ekonomi kepada Malaysia dan Singapura khususnya. Di balik perancangan besar, beberapa pihak beranggapan kesan buruk lebih dominan di mana ketegangan politik dan kepentingan tersembunyi yang melibatkan negara kuasa besar seperti China, sumber ekonomi dan geopolitik yang berkait rapat dengan Selat Melaka. Negara seperti Malaysia dan Singapura juga akan sangat terkesan dengan projek ni, baik dari segi kewangan dan teknologi setempat hasil campur tangan negara besar. Kita bakal melihat banyak keburukan yang diperolehi berbanding kebaikan sekiranya projek ni mula direalisasikan. Mujurlah, laporan terkini mendakwa Thailand tidak berani membelah daratan mereka kerana risau ianya bakal memisahkan antara kerajaan pusat dan selatan Thailand yang rata-ratanya adalah komuniti Muslim. Alternatif lain yang bakal dijalankan oleh kerajaan Thailand adalah dengan pembinaan land bridge, jambatan darat bagi menggantikan idea terusan segenting kera yang akan memulakan pembinaannya akhir tahun ni. Yang kedua, teori hayat Jose Rizal. Pahlawan nasionalis Filipina iaitu Jose Rizal dianggap sebagai simbol keperwiraan dan simbol kemerdekaan negara Filipina, di mana bangkit menentang penjajah Sepanyol. Menurut laporan rasmi yang dikeluarkan, Jose Rizal telah dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1896 dengan hukuman tembak dilaksanakan pada beliau. Namun, ada teori dan konspirasi lama yang mendakwa Rizal tidak dibunuh. Sebaliknya, beliau telah menyelinap keluar daripada penjara dengan bantuan kumpulan rahsia, kemudian menyambung perjuangannya dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Walaupun kurang mendapat pengesahan bertulis daripada sejarawan rasmi, teori ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan aktivis kemerdekaan, di mana mereka berpendapat ada rahsia besar yang telah disembunyikan oleh kerajaan kolonial. Sehingga kini, tarikh dan detik bersejarah iaitu 30 Disember akan disambut sebagai hari peringatan kematian Jose Rizal oleh masyarakat negara Filipina. Yang pertama, Terowong Chu Chi. Terowong Chu Chi di Vietnam merupakan salah satu warisan perang Vietnam yang terkenal di seantero dunia. Terowong bawah tanah sepanjang ratusan kilometer ni digunakan oleh tentera Viet Cong sebagai laluan rahsia persembunyian, mesyuarat, pusat operasi dan sebagainya pada masa lalu. Ianya sangat besar dan kompleks hingga wujud tanggapan sebenarnya pihak kerajaan Vietnam masih menyembunyikan ratusan laluan rahsia kepada pelancong. Ada yang beranggapan terowong ni sebagai tempat simpanan senjata berbahaya, tempat ujian senjata kimia dan juga stesen komunikasi rahsia. Ia mendapat sokongan daripada beberapa orang bekas tentera dan penduduk yang mana mendakwa adanya aktiviti mencurigakan di sekitar kawasan terowong. Spekulasi liar ni telah disangkal oleh kerajaan Vietnam dengan mengatakan beberapa laluan terowong ditutup sebagai langkah keselamatan kepada para pelancong. Bila difikirkan balik, jawapan tu macam klise je kan? Macam mana pula dengan laluan lain yang masih tak dijelaskan kepada umum tu? Korang rasa macam mana? Inilah antara teori konspirasi terkenal yang wujud di benua kita ni. Kalau korang ada lokasi lain yang tak disebut, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Okeylah, rasanya setakat ni dahulu perkongsian untuk video kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.